Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buku surat 134. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun yang lazim, yang mesti dengan membatalkan puasa, apabila seorang itu membatalkan puasa, lazim seorang itu, maknanya mesti seseorang itu, itu maknanya, maka iaitu 4 perkara. Apabila seorang membatalkan puasa, lazim seseorang itu kena buat 4 perkara, iaitu 4 perkara. Pertamanya qada. Maka wajib qada itu atas tiap-tiap orang Islam. Maka qada ni wajib tak kena segera qada. Qada tengoklah kita sengeleng ke tak sengeleng. Ia sama juga dengan sembahyang. Kalau kita sengeleng tak sembahyang, wajib kena segera qada lah. Sama juga dengan puasa. Kalau tak sengeleng, macam sakit, kena qada tak? Wajib kena qada. Cuma wajib segera tak? Tak. Tu nak. Tu perbezaan je. Sama juga dengan solat. Macam kita kalau sembahyang kok, biasanya kait dengan zaman kita muda-muda dululah, zaman balaga dulu. Kita kena pula balik awal. Umur 10 tahun balik dah. Tu jen sikit tu. Dah agak-agak masa kita umur 10 tahun tu mayan lagu mana? Tak tahu benda dah. Bab najis pun tak belajar. Apa tahu lagi bab akidah tak tahu mana. Bab yang pun baharam bang. Start belajar yang betul-betul belajar umur 18. Nak kira lagu mana? 10 ke 18 tu berapa tahun dah tu. Tu kategori balaghah. Hak tu wajib kena segera qada. Kalau tak segera hukumnya haram, berdosa. Hak ni hak orang, hak ustaz-ustaz ngajar ni tak boleh sembahyang tarawih lagi. Hak ni hak kategori hak sengeleng. Sengeleng tak sembahyang. Biasanya kalau bab sembahyang, kodok bab sembahyang biasanya sengeleng . Jarang orang tak sembahyang tak sengeleng, jarang benar berlaku ni lah. Biasa sengeleng, malah nasi-nasi dulu. Hak ni sungguh. Hak ni wajib kena segera qada. Kalau kita tak qada, hukumnya berdosa. Melengah-lengahkan qada berdosa lah. Kalau kita belajar dalam bab rukun taubat, kalau belajar bab taubat, antara dosa iaitu melengah-lengahkan taubat. Melengah-lengahkan taubat satu dosa. Tak taubat lagi, dosa tu bertambah menjadi berat. Hak asalnya 1 kilo jadi 2 kilo. Tak taubat lagi, 3 kilo jadi 4 kilo, 5 kilo. Kau berat. Tu. Tapi kalau puasa, biasanya orang kodok puasa, biasa golik-goliknya uzur lah. Sebab itulah kita tengok banyak orang ni nasi dulu kodok. Dia tak wajib segera tu. Tak wajib segera. Cuma puasa ni biasanya orang kodok ia berekal dengan puasa sunat Syawal. Boleh, tak ada masalah. Aku puasa qada serta dengan puasa sunat Syawal, boleh. Kebetulan pula sunat Syawal jatuh kena pula hari Khamis, kena pula ayyamul bid. 3 ni ya. Aku puasa qada serta dengan puasa sunat Syawal, puasa sunat hari Khamis dan puasa sunat ayyamul bid. Tu dia. Berapa? 4 tu. 4 ni ya, 4 pahala dapat. Ia kena pandai. Dah boleh tak ustaz kita nak qada sembahyang kita niat sekali dengan tarawih? Tak boleh. Sebab sembahyang sunat tarawih ni ia sembahyang sunat berwaktu.
Sembahyang sunat berwaktu. Begini, sembahyang berwaktu tak boleh gabung. Hak boleh gabung niat ni, kita boleh gabung niat berwaktu dengan bersebab. Ataupun bersebab dengan bersebab. Tu tak apa tu. Contohnya kita sembahyang sunat apa? Sunat bersebab antara selepas kita ambil wuduk sunat solat sunat wuduk, lepas wuduk masuk pula dalam masjid sembahyang sunat tahiyatul masjid, tu bersebab belaka tu. Sebab apa mu sembahyang? Sebabnya aku ambil wuduk tadi. Sebab apa mu sembahyang? Sebabnya aku masuk masjid. Itu sembahyang sunat bersebab. Lepas tu pula sembahyang sunat rawatib. Rawatib kan ia solat sunat apa? Berwaktu. Sembahyang sunat rawatib qabliyah zuhur contohnya, ia berwaktu tu. Maka sembahyang sunat berwaktu boleh lalu gabung niat sembahyang sunat apa? Solat sunat tahiyatul masjid dengan sembahyang sunat wudu. Boleh lah. Adapun kalau kita nak sembahyang tarawih nak gabung dengan sembahyang qada tak boleh. Sembahyang qada ni sembahyang sunat sembahyang wajib yang berwaktu. Ia sembahyang berwaktu tu. Adapun tarawih berwaktu juga. Tak boleh. Tak boleh. Sembahyang witir berwaktu. Jadi ikut mana pun settle hak qada dululah, bayar hutang dulu baru boleh buat sunat. Sebab apa kalau orang tanya kita dah apa mu gaji sangat buat sunat, hak qada tak settle lagi. Pahala ustaz. Dah mu sembahyang qada tak boleh pahala. Sembahyang qada pahala besar lagi sebab barang wajib. Ingat, sama-sama kita sebut dah. Antara hak wajib dengan hak sunat mana pahala lebih? Lebih hak wajib lagi. Tu sipir dia, pegang sipir je. Qada tu wajib ke sunat? Wajib. Tarawih wajib ke sunat? Sunat. Mana pahala lebih kalau buat? Lebih hak qada lah barang wajib. Tu. Sebab bila sebut qada sembahyang, goliknya orang ni tinggal sembahyang dalam keadaan balara. Goliknya gitulah. Kalau puasa biasa golik-goliknya bukan balara, sebab uzur biasanya. Sebab tu puasa kita tak pelik. Orang melengah-lengahkan qada puasa tak pelik. Tak apalah. Sebab ia bukannya ia bukannya sengeleng biasanya. Antara contohnya lagi kita selepas mayang isyak kan, orang umum kita ada solat sunat tarawih ni. Solat sunat tarawih. Lepas tu kita sembahyang sunat ba'diyah boleh dah nak tarawih pula. Lepas isyak orang ada solat sunat hajat. Lepas ni kita buat sunat hajat. Lepas tu lepas sembahyang sunat maghrib isyak kita ada solat sunat ba'diyah. Ba'diyah ni solat sunat berwaktu. Boleh tak nak gabung niat dengan solat sunat hajat? Boleh. Sebab hajat tu bersebab. Gabung lalu lah. Jimat sikit masa. Sebab lepas ni orang nak tarawih pula. Ya gitu. Baik. Jadi qada, maka wajib qada itu atas tiap-tiap orang. Qada memang wajib dah. Atas tiap-tiap orang Islam yang akil lagi balik. Akil ni yang berakal lah. Maknanya kalau orang gila, orang nyanyak tak termasuk. Macam tok kita, jaga tok kita, toknya kita, hak nyanyak dah tahu benda dah. Wajib tak qada? Tak wajib. Bayar fidyah? Tak wajib juga. Bayar fidyah apa benda dah. Dia memang nyanyak. Ia tidak ditaklif oleh Allah dah. Orang gila, kanak-kanak tidak ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak ditaklif. Jangan suruhlah orang gila sembahyang. Adapun kanak-kanak diwajibkan suruh, ibu bapa diwajibkan suruh, tapi cuma dia tak wajib. Itu beza dia. Kanak-kanak wajib tak sembahyang, puasa tak wajib. Tapi perintah wajib tu kena atas kepala mak pak dia. Maknanya mak pak dia ni wajib kena suruh anak dia sembahyang apabila sampai 7 tahun. Memang anak kita sembahyang umur 7 tahun bahan gambar tak apa dah. Sebab kanak-kanak yang umur 7 tahun sembahyang, dia sembahyang bahan gambar pun ke tak bahan gambar ke, hak tu cerita lain.
Hak wajibnya perintah suruh buat tu. Nampak tak? Kalau ikut umur je tahu, umur yang guna hangat. Guna hangat. Tak tahu. Bukan tahu, cakap sah, bahasa berok, bahasa najis kan tahu. Bahasa gambang. Ada? Dia puasa tu raguan tak tahu puasa ya. Dialah tu. Kalau dia puasa sah tak sah, dia tak kena kodok tu. Dia tak berdosa. Dia perintah suruh tu. Ada? Perintah suruh di mana? Di mokpok dia. Nak? Ia kaedah Yusuf Fiqh kata kan ya. Perkara yang disuruh. Nak? Tidak diwajibkan yang kena suruh. Gitu kaedah dia, ingat lupa kaedah Yusuf Fiqh ya. Ada? Mana apa? Yang disuruh. Mana yang disuruh? Mokpok. Mana wajib suruh. Adapun yang kena suruh, buat. Adapun yang kena buat, tu tak wajib. Yang kena suruh tu, yang menyuruh tu wajib. Kena menyuruh. Tak? Islam yang akil lagi balik. Kalau kau gila, dia tak wajib disuruh. Hei, puasa, hei semayang. Gila. Suka seorang. Jangan. Papamu jadi gila lagi. Kanak-kanak, wajib kena suruh. Adapun dia semayang tak puasa, itu tak berdosa. Kanak-kanak tak berdosa. Yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan sama ada dengan uzur atau tiada uzur. Kalau uzur kena segera qada lah. Dan wajib qada itu atas perempuan yang haid. Perempuan yang haid wajib kena qada. Dah kira lah walau seminit lagi nak buka. Keluar darah. Dah kira lah tu. Allah sayangnya. Seminit lagi. Uginya aku. Ugi dia pahala tetap jalan. Kita ingat pahala tak ada. Pahala tak jalan. Cuma puasa mudah sah je. Pahala apa? Tak ada istilah rugi. Tak ada istilah rugi. Pahala jalan. Cuma puasa je tak sah. Dan perempuan yang nifah. Kena kodok. Dan demikian lagi wajib qada puasa Ramadan itu atas orang yang murtad. Na'udzubillah min zalik. Orang murtad walaupun bila dia dihukumkan sebagai kafir, dia tetap dihukumkan sebagai hukum orang Islam. Macam gini contohnya. Dia tak makan di bulan Ramadan. Bila jabatan agama nak takak dia, awak dah cakap saya. Apa? Dah mudah puasa? Saya murtad dah contoh. Tak, dia tak kena hukum. Yang tidak kena hukum itu kafir asli. Tengok orang makan minum di bulan puasa. Ya tu acang tu. Payah Kalau tengok orang Islam, dia bukan sa'i. Ya sa'i. Apa nak puasa? Hoi, mudah puasa takkan. Kena hukum sebab tak puasa. Kata saya ni murtad dah. Tak kira. Tetap dijalankan hukum. Tetap dijalankan hukum. Ingat tu. Ada setengah orang tu dia niat dia kafir. Niat kau ni. Dia masuk kedai orang kafir, niat ni macam orang kafir lah. Kalau kononnya dia nak makan di siang hari, dia ni sebagai orang kafir. Tak boleh. Kafir jadi. Jangan mai jadi kafir betul. Dia tak ada niat-niat dah kafir tu. Ada juga orang jenis fashion lagu tu. Jangan buat main gua gitu. Bahaya. Baik. Bila wajib qada tu? Jika kembali kepada Islam lah. Kalau tak Islam, kalau dia puasa pun tak sah. Tahu? Ia kena kembali kepada Islam dululah. Kembali tak Islam ni mana? Iaitu kena mengucap 2 kalimah syahadat. Balik taubat dia beriman balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syarat sah puasa apa dia? Islam. Situ. Tahu? Syaratnya kena Islam. Kalau Islam tak sah puasa. Dan demikian lagi tiada wajib qada atas orang yang kafir.
jika ia masuk Islam. Ni orang kafir asli ni, kafir asal. Bila masuk Islam atau wajib qada. Kalau qada ya Allah ya. Tak kena umur 80 tahun masuk Islam, lelah. Tak wajib ni. Kafir ni kafir asli. Jika masuk Islam. Dan demikian lagi tiada wajib qada atas kanak-kanak jika ia balik. Kanak-kanak tak wajib qada. Dan orang yang gila jika sembuh daripada gilanya. Gila mana ni? Gila hak sepanjang bulan Ramadan. Kalau gila sekejap kena juga. Tak. Mula-mula tak gila masa sahur tu. Pukul 12 dia mari atas lain dah. Tak sedar dia gila dah. Warna tak okey gambar tahik tu. Dia mari tu. Mari gila dah tu. Lepas tu siumah balik. Tu kena qada tu. Puasa batal. Puasa batal. Tapi kena qada sebab dia gila. Dia main gila je. Tak sedar. Suka seorang. Suka seorang. Contohnya. Dia mari suka seorang ke. Makan tahik ke. Gila lah tu. Tapi kalau pitang. Dia tak batal puasa. Malaikat pitang tu sepanjang hari. Daripada subuh sampai buka. Tak sedar. Tu batal dah. Tak. Kalau gila sekejap je batal puasa dan wajib kena qada. Yang kata tak wajib qada tu kalau sepanjang hari. Yang keduanya kena kafarah. Maka wajib memberi kafarah atas orang yang membatalkan akan puasanya pada bulan Ramadan itu. Ia membatal tu dengan sebab jima. Bukan sebab makan. Kalau dimakan dulu baru jima tak kena. Tapi dosa lah. Bak dosa betul. Kita bukan nak cakap bak dosa ni. Cakap bak kena keparah ke tak. Dia batal puasa dengan sebab jima. Bukan dengan sebab makan. Kalau dia makan dulu ke baru jima. Maka kena keparah tak? Tak. Sebab apa tak kena keparah? Sebab puasa batal sebab makan. Bukan sebab jima. Sebab tu lah orang puang. Kenapa orang puang? Dia tak kena kafarah. Contohnya suami isteri masih lagi berpuasa tapi jima di siang hari. Kenapa perempuan tak kena kafarah? Lelaki sahaja yang kena. Sebab lelaki ni kena kafarah 2 bulan berturut-turut sebab dia batal puasa dengan sebab jima. Apa makna jima? Iaitu tenggelamnya hasyafah. Bila tenggelam hasyafah namanya jima, namanya zina. Dia berlaku dah tu. Namanya wati, dia berlaku tu. Dia cerita jima ke zina ke cerita je selepas tenggelam hasyafah. Kalau orang tu dia zina tak tenggelam lagi hasyafah, dia tak kena lagi hudud. Kena takzir baru. Tu cerita duduk situ. Jadi jima ni apabila tenggelamnya hasyafah. Tenggelam hasyafah ni panggil jima. Maka sebelum tenggelam hasyafah, suami tak batal lagi puasa. Bini batal dah. Sebab apa bini batal? Sebab isteri batal puasa dengan sebab memasukkan sesuatu dalam kemaluan dia. Sebab tu puasa isteri tu batal dah. Puasa isteri batal dah. Jadi puasa suami tak batal lagi. Bila tenggelam hasyafah barulah puasa suami batal. Jadi suami batal ni dengan sebab jima. Adapun isteri batal puasa bukan dengan sebab jima, dengan sebab masuk sesuatu. Sebab itulah isteri ni tak kena kafarah. Adapun suami kena kafarah 2 bulan berturut-turut. 2 bulan tu banyak mana tengoklah. Di bulan Islam. Bulan Islam kan kadang-kadang ada 29 kan, kadang-kadang 30. Kalau mu nak puasa kafarah mu pilih 29 lah ke. Jimat 2 hari. Jimat 2 hari tu. Kalau pilih 30, 60 lah. Tengok bulan ni 60. Ni 60. Tapi kalau ikut sebenarnya tu mu wajib segera puk kodok tu sebab mu sengeleng tu. Mu sengeleng. Tapi tak ada orang buat lagu tu tau. Jangan benar orang berlaku ni. Jangan benar. Ya kafarah ni bukan bab puasa saja banyak. Dia ada, kena ingat, jangan lupa dia ada satu lagi kafaratul qatli. Kafarah bunuh. Bunuh tak sengaja tu lah. Contoh paling mudah aksiden tu. Nak langgar aksiden memang bunuh tak sengaja. Tak ada orang bunuh nak sengaja mati.
Ada. Kena ingat kita kena puasa kafar wajib kena puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan main gurau. Kita bawa bah accident. Berapa orang? 40 orang. 40 orang mati. Terbas lama. Mungkin lah 40 orang kali 2 bulan. 2 bulan apa kerah Ada. Jangan buat lupa-lupa pula. Tu ingat baik-baik. Kena bayar diat lagi. Satu hal. Diat kena bayar. Kalau bunuh sengaja kena kisah lalu. Dah, bunuh balas. Ni cerita diat ni. Suku. Kena puasa pula 2 bulan berturut-turut. Tu dia. Jangan main gurau tu. Jangan sedap. Lepas bayar satu-satu dah ni sedap ayangnya. Baik. Dan ketiga, imsak. Imsak ni mana tahan lah. Buat puasa ni maknanya kan puasa imsak. Menahan diri. Menahan diri daripada berbuka lah. Tu wajib kena imsak. Maka wajib imsak atas orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan tiada uzur. Dia sengelai buka puasa. Lepas tu imsak balik. Jarang berlaku. Kalau you sengelai jelas makan je. Lepas tu dia imsak. Wajib kena taubat. Ataupun lupa niat. Sama kau. Dia lupa niat. Allah lupa niat. Lepas tu boleh makan? Tak boleh makan. Wajib kena imsak. Nyanyi tak ada nyanyi. Pahala dapat. Pahala sabar. Puasa ni kodok lah. Ini kena imsak. Maka wajib imsak atas orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan tiada uzur itu uzur hak bahasa syar'i. Yakni menahan diri daripada makan dan minum dan jimuk di siang hari yang dibatalkannya akan puasanya. Tak boleh. Dan tiada wajib imsak atas perempuan jika ia suci daripada haid pada sehari Ramadan. Apa? Berita gembira kepada perempuan ni berita gembira kepada perempuan ni. Nampak tak? Kalau perempuan haid, tengok dia uzur lagi. Wajib tak kena imsak tak? Boleh makan. Tapi jangan makan depan orang lah. Tak. Makan seorang-seorang. Ni berita gembira. Kalau orang haid kau kena imsak kat jam. Dah kena kodok. Dah kena haid pulak ni. Hak ni jenis puan haid 15 hari 15 malam. Lagi jam tu. Ayatnya lah. Ayatnya begitu lah. Ingat tu. Jadi orang puan ni kalau bab haid ni dia kadang-kadang kena ambil perhatian sikit. Masalah orang puan haid ni kalau dia mula-mula keluar darah, hari pertama keluar darah, esok tak keluar darah, tak keluar darah tu sebelum sahur, sebelum subuh. Sebelum subuh darah tak ada dah, kering dah. Maka wajib kena puasa dah. Sebab darah kering. Kita kata ustaz haid saya ustaz 7 hari sama. Cuma bulan ni pelik sikit. Sehari. Biasa 7 hari. Tak boleh. Dah bila darah tak ada dah, kena puasa. Kek mungkin ada kok tak ci. Masa kering itu bila? Belum subuh lagi kan. Kena puasa dulu. Kalau itu bit tak apalah, tu cerita lain. Sekarang ni dia kering. Nampak itu? Dah belum ni saya 7 hari. Tak ci. Jangan main 7 hari lagu tu. Bukankah kena ikut adat? Ya betul, ada ikut adat tu cerita lain. Bukan cerita hak sini. Sebab ada juga orang puan biasanya dia keluar darah hari tahun keluar.
Jadi esok tu belum subuh kering, cek ada dah. Saya puasa lagi lah. Sebab apa? Sebab golek ni sudah harus mau. Kering lagi mungkin tengah hari ada lah. Ada kira jangan main mungkin kok wajib kena puasa. Puasa. Lepas puasa tu tengok tengah hari ada darah. Tak apa lah. Tak usah puasa, batal. Mana darah kering pula. Belum subuh hari ketiga tu kering lagi darah. Wajib kena puasa. Sebab apa? Dah darah kering kan. Alasan ke apa mu tak mau puasa? Nanti mungkin kok ada. Tak hati nanti mungkin kok tak hati. Sebab perkara yang menghalang seorang itu daripada puasa tak ada dah. Iaitu haid tak ada dah. Kena puasa lah. Situ dia kena puasa. Semayang kena. Mana semayang kena? Ketika masuk waktu semayang darah tak ada. Wajib kena semayang. Dah kena mandi kok, ya gini. Mandi tak mandi tengok. Haid kita lebih dapat 24 jam. Kalau lebih daripada 24 jam, maka tak payah mandi lagi. Contoh hari Tamis keluar darah pukul 8 sampai pukul 12. Lepas tu kering. Masa keluar kering lagi ni. Sebelum subuh hari keluar kering lagi. Cukup 24 jam? Tak cukup lagi kan? Puasa lah mandi wajib lah. Saya mandi wajib ketika nak semayang. Kalau puasa tak syarat mandi wajib kan? Puasa macam biasa. Waktu nak semayang tak payah mandi wajib. Sebab tak cukup 24 jam lagi. Kalau cukup 24 jam, kalau tanya semayang nanti, kalau darah kering, cukup 24 jam kan? Lebih daripada 24 jam. Lepas tu tanya nak semayang, darah kering. Maka wajib kena semayang kan? Maka kena mandi dulu. Lepas mandi, semayang macam biasa. Lepas tu ada pula. Kalau ada, tak boleh semayang lagi. Tiba-tiba ia kering tanya semayang. Tak ada. Ia kering, kena mandi dan sembahyang. Itu cara dia. Jangan tengok hak tu. Adat tu cerita lain. Ia bab adat ni. Ia haid ni bab adat ni ketika berlakunya istihadah. Kita ambil contoh paling mudah. Bulan pertama ia keluar. Ia sebelum ni keluar 7 hari sama. Masuklah bulan bulan Ramadan lah. Contohnya bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan haid dia ni melampaui 15 hari. Hari yang ke-16 ada lagi darah. Maknanya hari yang ke-15 sampai 16 tu dia sambung, ada lagi darah. Berarti perempuan ni perempuan istihadah. Mana haid, mana istihadah. Kita tak boleh main pukul borong. Setengah orang belajar tak habiskan dia kata 1 sampai 15 haid belaka. Hak 16 istihadah. Tak gitu. Bukan gitu. Salah tu. Salah besar tu. Sebab hari yang ke-15 ke-16 tu darah sambung. Kalau hari ke-15 tu nak masuk hari ke-16 darah berhenti sekejap. Berhenti contohnya. Ada pula. Tu beres tu. Tu settle. 1 ke-15 haid. Lepas tu istihadah belaka tu mudah. Hak sakit kepalanya ketika 15 nak pergi 16 tu sambung. Tu sakit kepala tu. Tu memang sakit kepala. Jadi bila sambung lagu tu, mana haid, mana istihadah, pertama sekali kena tengok tamhid dulu. Ada beza tak darah? Kalau ada beza, maka kita ambil hak kuat. Hak kuat tu sebagai haid, hak lemah tu istihadah. Contohnya hari 1 ke hari 9 hitam. 9 sampai ke 17. Contohnya hitam daripada 15 ke atas tu, contohnya merah. Mudah. 1-9 dikira haid, merah tu dikira istihadah. Tapi tak ada beza, sama sahaja. Barulah tengok adat sebelum ni. Adat sebelum ni berapa hari? Adat sebelum ni 5 hari je ustaz. 5 hari sahaja. Maka 1 ke 5 haid, 6 sampai seterusnya istihadah. Maka wajib kena qada puasa. Qada apa? Qada sembahyang. Puasa. Puasa tu kena qada lah. Baik. Kalau ikut sebenarnya haid tu kena qada belaka. Cuma nak ceritanya bab puasa, bab sembahyang. Ni. Bab sembahyang ia tak wajib qada ketika haid. Tu. Tukar. Bab sembahyang tak wajib qada ketika haid.
Yang istihadah ni tak, yang kalau yang istihadah tu tak ada masalah lah. Ni cerita bab haid. Bab haid tak wajib qada. Kalau puasa tak kira haid ke tak haid ke wajib kena qada. Baik. Settle dia. Jadi ia berlaku di bulan Ramadan. Kemudian masuklah bulan Syawal pula. Hari pertama keluar darah. Hari kedua darah kering. Dah. Bila darah kering hari yang kedua, hak ni lah kita boleh guna adat. Tak payah semayang lagi. Tunggu sampai hari yang kelima lagi. Hak ni ikut adat sebenarnya. Sebab apa kena ikut adat dah? Sebab bulan lepas sudah berlakunya istihadah bulan lepas. Bila berlaku dah istihadah bulan lepas, maka masuk bulan Syawal nanti, hari pertama ada darah contoh. Hari kedua darah tak ada dah. Kena semayang lah. Dah ustaz kata tadi dah darah tak ada kena semayang. Dah. Hak tak boleh semayang lagi. Kena tunggu sampai hari yang kelima. Sebab apa? Sebab ingat dah masa bulan Ramadan darahmu berlakunya lebih daripada 15 hari. Situ. Nampak tak? Tu. Jadi setengah orang ni tak faham. Hari pertama kalau darah, hari kedua tak darah, dikira dah sembahyang lagi lah, dah puasa lagi lah. Sebab biasa golek-golek ni 7 hari darah keluar. Bukan gitu, salah tu. Itu salah. Mana? Ingat tu apa tu? Kalau darah kering tak ada, kena puasa. Sebelum subuh darah tak ada dah. Kena niat dulu, puasa dulu. Dia nasi-nasi mungkin keluar pun tak aci nasi-nasi. Puasa dulu. Dah keluar lagi ha. Baik. Dan demikian lagi tiada wajib ia atas orang yang musafir jika ia datang ke negeri yang lain padahal tiada puasa. Dan tiada wajib ia atas orang yang musafir jika ia datang ke negeri yang lain padahal tiada puasa ia. Tiada wajib ni wajib apa? Wajib imsak. Ikan orang yang puasa, orang yang musafir boleh tak berbuka puasa? Boleh. Itu kategori uzur syar'i. Walaupun dia tak lapar. Dia tak lapar pun masih kenyang lagi. Boleh buka, boleh. Maknanya gini, kalau ada orang saudara mara kita daripada Kuala Lumpur, dia mari rumah kita hari ni, tu nak kita tahu makan. Jom tawar lagi. Tahu dulu. Benda mu Ramadan ni kan. Aku tahu tu dalam Ramadan. Sekarang ni mu diberi rusuh kan, berbuka kan. Dan mu tidak wajib imsak. Tak wajib imsak. Jadi kalau mu nak makan, masih lagi ada lagi nasi kuat sahur tadi. Liput silakan. Salah tak? Dah salah. Tapi pelik lah tak? Mana orang ni pelik sangat ni. Kita tahu dah bulan puasa boleh ajak ke makan pagi. Tak? Breakfast pagi. Pelik sungguh. Ajaran mana? Tak ajaran mana lah. Dan sekarang ni mu musafir. Betul tak? Mu boleh buka tak? Boleh. Wajib kena imsak tak wajib? Mana aku tahu mu berpuasa? Tahu dah. Yang aku tahunya mu ni musafir dibenarkan puasa. Aku tahu dulu mu makan. Kalau mu kata mu puasa tak payah makan lah. Puasa. Tak ada puasa hari ni musafir. Mari makan rumah. Dosa tak? Tak dosa. Mana? Tu. Jadi pelik lah sikit. Ada. Dan afdal bagi orang musafir dan safar itu puasa bulan Ramadan jika ia kuat lah. Kalau ia tak rasa lapar gagah lagi, baik mu puasa lah. Kalau mu tak puasa pun mu kena kodok kok lagi. Baik puasa. Nampak tak? Maka jika ia dhaif, jika ia lemah, tiada kuasa. Yelah ni cerita musafir ni zaman dulu kan, naik unta naik kuda kan, lelah, lemah, dok orok nah. Maka berbuka itu afdal. Sebab apa? Sebab Islam ni ia jaga tentang maslahat tubuh badan kita dah. Wala tahliku bi aidikum ila tahlukah kan. Tu syarat marah dah. Jangan kamu campurkan diri kamu ni dengan kebinasaan. Nah, tiba-tiba kita musafir boleh memberi mudarat kepada tubuh badan kita, maka afdalnya kita berpuasa. Tapi kalau boleh memberi mudarat kepada kematian, maka wajib kena berbuka. Ada hukum pula, ada wajib, ada sunat, dan sebagainya. Tu. Dan keempat, fidyah.
maka wajib fidyah itu atas perempuan yang bunting dan atas perempuan yang menyusui kanak-kanak jika ia berbuka takut keduanya itu akan anaknya, iaitu tiap-tiap hari satu gini. Ya, ada orang tinggal puasa kena qada sahaja, tak kena kafarah, tak kena fidyah. Ada orang tinggal puasa bukan setakat qada, kena kafarah. Ada orang tinggal puasa bukan setakat kena qada, kena bayar fidyah juga, dua. Qada pun kena, fidyah pun kena. Hak tadi kan fidyah ni, qada pun kena, kafarah pun kena. Dan ada juga orang yang tinggal puasa tak kena qada, hanya bayar fidyah sahaja. Siapa? Nanti akan sebut, iaitu golongan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Hak ni qada pun kena qada, fidyah pun kena. Siapa ni? Iaitu perempuan yang menyusui yang takut keduanya itu akan anaknya. Ya gini. Perempuan ni, dia kenapa dia berhenti puasa? Sebab dia bimbang-bimbang untuk diri dia dan juga anak dia. Kalau dia bimbang untuk dirinya sahaja tak apa. Ni dia bimbang, kalau aku puasakan kurang susu lah apa anak aku. Tak? Contoh. Maka dia tak puasa lah. Salah tak? Tak salah. Cuma kena qada dengan fidyah. Sebab apa? Sebab dia berhenti puasa ni sebab takut memberi mudarat kepada anak. Tapi kalau dia berhenti puasa sebab takut memberi mudarat pada diri dia sahaja, tak wajib fidyah, qada sahaja. Macam orang mengandung, kalau aku puasakan takut jadi masalah anak kandungan aku ni kurang cukup gizi ke tak, kurang ni ke, aku kena berhenti lah puasa sebab bimbang kepada kandungan contohnya. Mana apa? Dia kait dah dengan anak dia tu. Bila kait sahaja, bukan setakat kena qada, bahkan kena bayar fidyah. Dan satu cupok. Tu. Maka tiap-tiap hari satu muk yang memadai akan fitrah yang diberikan kepada satu fakir atau miskin. Fidyah ni khas untuk fakir miskin sahaja. Jangan kita bab zakat. Zakat ni dia dapat asnah. Begitu juga dengan fitrah. Zakat fitrah ni fakir miskin sahaja. Yang kata lapang tu zakat. Zakat fitrah tak termasuk, ia fakir miskin sahaja. Dan wajib pula diqadaknya dan orang yang sangat tua. Zaman dulu dipanggil tuho. Orang tuho. Kalau siapa-siapa pergi petani ni, biasa dengar lagi istilah ni. Ni orang tuho dulu. Dia petani. Masih lagi cakap ni. Tuho, jika ia tiada kuasa puasa, maka hendaklah memberi pada tiap-tiap satu hari satu muk makanan yang memadai. Fitrah diberikan pada orang miskin. Dia tua. Sakit tua. Sakit ni ada harapan sembuh dah? Tak ada dah, nama pun tua dah ni. Tak ada harapan sembuh. Nak qada lagu mana? Maka bayar fidyah je dah. Tak wajib qada, hanya bayar fidyah sahaja. Sama juga kita katakan orang nyakit ada nyakit lelah. Dia mesti kena tiap-tiap hari mesti wajib kena guna inhaler. Dalam pak mazhab guna inhaler tu batal puasa sebab dia ada ain. Ain tu ada. Ain tu ada, batal. Tak apalah kalau mu nak ambil pendapat yang kata batal, dipersilakan, tak ada masalah. Ni kita cerita pak mazhab ni batal. Apa batal? Ada ain masuk dalam rongga. Perut masuk. Ain itu kan. Masuk. Pas dalam. Jadi dia ni memang tak ada harapan dah. Wajib kena guna inhaler semua tiap-tiap hari, di siang hari. Wajib dah. Tak ada harapan dah. Nak qada lagu mana ustaz? Dah, hari-hari saya guna. Tak payah, tak apa lah. Bayar fidyah je dah. Dah tak ada harapan dah. Ni dia. Lagi ringan. Tak. Lagi ringan cukup je. Cukup dah. Pas kilo letak kilo berah. Tak. Lagi ringan, tak ada masalah Habis itu. Kemudian faslu fi asrar isqam wa syurutiul batinah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.